Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Ramadan saya ucapkan kepada para penonton yang sedia bersama saya dalam program podcast Budi TV pada hari ini. Hari ini anda bersama saya, PPS Hana Damia binti Muhammad Syamsul untuk membincangkan tentang suatu tajuk sempena bulan Ramadan pada bulan ini, iaitu Ramadan tiba, apakah keistimewaannya? Jadi, bersama saya pada hari ini ialah PPS Jufri Marzuki bin Yasni Maris. Apa khabar Jufri? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik, meneruskan lagi dengan konteks kita pada hari ini, saya ingin mengajukan beberapa soalan tentang keistimewaan Ramadan kepada saudara Jufri. Jadi Jufri, apakah perkara yang paling istimewa buat anda dalam bulan Ramadan ini? Baiklah, terima kasih saudara Ana. Jadi, bulan Ramadan pada kali ini cukup istimewa. Bagi saya, ia adalah ketenangan yang luar biasa. Ada satu perasaan yang sukar digambarkan apabila menjelang waktu maghrib ataupun waktu sunyinya sahur. Ia seolah-olah dunia berhenti sejenak daripada hiruk pikuk yang memberi tekanan kepada kita, yang lalu digantikan dengan rasa rendah diri, rasa syukur dan rasa fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Menarik jawapan awak Jufri, dan bagi saya, keistimewaan pada bulan Ramadan ialah ketenangan kita dapat pada bulan ini. Kerana ketenangan kita dapat bukanlah ketenangan yang biasa seperti bulan-bulan yang lain. Tapi ketenangan ini adalah ketenangan supaya kita dapat mengamalkan ibadah kita dengan sempurna, supaya kita dapat mendapat ganjaran pahala yang banyak. Jadi Jufri, mengapakah perkara tersebut menjadi istimewa buat anda? Baiklah, ia bermakna kepada saya kerana dalam satu tahun yang penuh dengan tekanan kehidupan seperti tekanan kerja, tekanan yang bersifat materialisme, Ramadan merupakan satu bulan yang memberi peluang untuk peluang. Jadi, peluang untuk peluang bermaksud peluang yang pertama, perkataan peluang yang pertama bermaksud Ramadan itu sendiri yang melipat kali gandakan pahala apabila kita melakukan perkataan peluang yang kedua, yakni ibadah-ibadah sunat ataupun ibadah wajib seperti membaca Al-Quran dan solat tarawih. Jadi dengan ibadah-ibadah tersebut, ia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan untuk bersyukur, dan kegembiraan bukan saja menggambarkan makanan yang mewah, tetapi kepada tahap kesyukuran kita kepadanya dan rasa syukur kita setelah kita menghadapi siang Ramadan yang penuh dengan lapar, haus dan cabaran-cabaran yang meletihkan. Jadi cabaran-cabaran tersebut merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya hati kita menjadi suci daripada sifat-sifat negatif seperti dengki, marah dan sifat-sifat lain yang boleh memberi tumpuk-tumpuk hitam kepada hati kita. Menarik jawapan Jufri. Seperti apa yang saya katakan tadi, Ramadan ni adalah bulan yang memberi kita peluang untuk mengamalkan lagi banyak amalan baik seperti solat tarawih bersama-sama, membaca Al-Quran, sedekah dan banyak lagi. Jadi bulan Ramadan ini memberi kita peluang juga untuk hapuskan dosa-dosa kita, seperti kita solat taubat kepada Allah supaya kita punya dosa-dosa pun telah diampunkan. Jadi Jufri, apakah persediaan yang anda akan buat untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baiklah, persediaan saya bukan sekadar dari aspek stok makanan di dapur rumah maupun di loker, tetapi saya akan melatih diri saya untuk mengawal marah dan menjaga tutur kata saya daripada mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu dari aspek mental. Dari aspek fizikal pula, saya akan melatih diri saya untuk mengemaskini jadual makan dan corak tidur saya supaya tubuh saya tidak terkejut apabila bertemu dengan norma Ramadan yang luar daripada jangkaan daripada bulan-bulan biasa. Jadi itu daripada aspek fizikal. Seterusnya dari aspek rohani pula. Rohani, saya akan menetapkan niat saya untuk menjadi versi diri yang lebih baik dengan tidak mensia-siakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini untuk menjalankan ibadah sunat seperti solat tarawih, solat taubat dan membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, supaya saya tidak melupakan ganjaran yang akan diberikan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Betul tu Jufri. Kita perlulah bersiap sedia untuk menghadapi bulan Ramadan ini, tak kisah daripada segi rohani, mental ataupun fizikal. Tapi untuk segi fizikal pula, kita perlulah menyiapkan kita punya badan supaya badan kita tidaklah terkejut bila kita belum puasa nanti. Kerana kalau kita tidak bersedia, kemungkinan perut kita akan berasa sedikit sakit
kerana ia terkejut dengan rutin Ramadan pada pagi itu. Jadi Jufri, Betul. selain manfaat yang umat Islam dapat, apakah manfaat yang orang yang bukan Islam boleh dapat di bulan Ramadan ini? Baiklah, itu satu soalan yang unik. Jadi selain ekonomi dan makanan, manfaat yang boleh diperolehi oleh orang bukan Islam pada bulan Ramadan adalah apabila mereka menghormati orang Islam berpuasa ataupun mereka sendiri yang menyertai majlis iftar bersama orang yang berpuasa, ia akan membina sebuah jambatan kefahaman antara orang bukan Islam dan orang Islam. Dengan itu, mereka akan lebih berminat untuk mendalami Islam dan mengamalkan cara gaya hidup sihat yang diamalkan oleh kita orang Islam, iaitu intermittent fasting sewaktu bulan Ramadan. Betul tu Jufri. Selain daripada mereka boleh menjamu sehari bersama kami semasa berbuka puasa, mereka juga dapat pengetahuan baru seperti apa yang kita buat semasa bulan Ramadan, apa rutin kita dan apakah amalan kita yang kita perlu buat semasa bulan Ramadan. Jadi, mereka pun dapatlah pengetahuan baru tentang puasa kita. Ya, betul. Jadi Jufri, seperti yang anda tahu, dalam kesibukan dan kesutukan masa kini, ramai manusia sangat sibuk sebab sampaikan mereka dah lupa apa ganjaran pahala yang mereka boleh dapat jika mereka buat baik di semasa bulan Ramadan ini. Jadi apakah galakan awak kepada orang-orang tersebut? Jadi, baiklah, galakan saya satu saja pesanan kepada mereka yang sibuk itu. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira betapa besarnya jumlah iaitu berapa lama kita berpuasa dan berapa banyak surah yang kita baca dalam Al-Quran, tetapi Allah mengira ikhlasnya hati kita. Jadi kalaulah kita tidak sempat untuk solat tarawih, menyertai solat tarawih secara berjemaah di masjid ataupun surau, sekurang-kurangnya kita mampu untuk menunaikan solat tarawih 2 rakaat secara sendiri di rumah. Kalaulah kita tak sempat nak baca satu juzuk Al-Quran pula kan, kita bolehlah baca satu halaman saja ataupun satu ayat untuk memberi kesan kepada jiwa kita yang tidak berapa nak suci ini. Jadi tindakan tersebut akan membuat kita lebih mendekati kepadanya dan tidak mensisihkan peluang kita pada bulan Ramadan ini. Betul tu Jufri, kita pun kalau terlalu sibuk, kita tak boleh lupa apa kita perlu buat sebagai orang Islam. Jadi jika kita terlalu sibuk, sampaikan tak boleh nak turut serta dengan tarawih, kita boleh saja menunaikan solat tarawih itu di rumah sebanyak 2 rakaat. Dan jika kita tidak dapat nak menghabiskan satu juzuk Al-Quran, kita boleh saja membaca satu ayat ataupun beberapa saja ayat ataupun beberapa ayat supaya kita pun dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang Muslim. Ya, betul. Jadi Jufri, saya rasa awak tahu tentang Bazar Ramadan ini, di mana Bazar Ramadan ini merupakan gedung juadah untuk memenuhi cita-cita rasa umat Islam di Malaysia. Tetapi ada sesetengah orang disokong membazir dan buas makanan di situ. Jadi apakah pandangan awak kepada orang-orang tersebut? Baiklah, jadi pada zaman sekarang ni kita sering berbuka dengan mata berbanding dengan perut kita sendiri kerana terlalu banyak makanan di bazar untuk dipilih. Jadi perkara tersebut akan menjurus kepada pembaziran. Jadi pembaziran ni adalah sesuatu yang sangat rugi kepada aspek kewangan, aspek moral dan aspek iman kita sendiri kerana umum mengetahui membazir merupakan amalan syaitan dan ia akan memberikan impak negatif kepada hati kita yang tidak berapa nak baik ini. Jadi tips saya, eloklah jika kita membuat senarai apa yang kita ingin beli sebelum kita pergi ke bazar, membeli makanan di bazar Ramadan seperti minuman, makanan ataupun kuih-muih, dan membawa wang yang terhad mengikut bajet bulanan kita supaya kita tidak membaziri wang tersebut apabila kita rambang mata. Betul cakap Jufri. Kita walaupun kita dapat makanan yang sedap-sedap di bazar Ramadan, kita tidak boleh je beli semua benda sebab nanti kita pun tak boleh habiskan. Dan itu adalah perkara membazir. Dan syaitan suka orang yang suka yang bazir-bazir ni. Tapi Allah tak suka. Jadi kita perlulah mengurangkannya. Jadi Jufri, iftar dengan keluarga ke dengan kawan-kawan merupakan keraguan yang tular pada masa kini. Jadi apakah perspektif awak terhadap keraguan tersebut? Jadi perspektif saya, kita mestilah dahulukan yang kekal. Ini kerana kawan mungkin silih berganti atas faktor perpindahan dan sebagainya, tetapi keluarga merupakan satu organisasi yang sentiasa ada dengan kita di rumah maupun mungkin juga di sekolah.
Jadi eloklah kiranya jika kita melebihkan berbuka puasa dengan ibu bapa, pasangan, datuk nenek ataupun adik-beradik kita, kerana ia merupakan keutamaan yang lebih diberkati. Untuk kawan-kawan pula, kita boleh menjalankan majlis iftar yang bersifat reunion ataupun bersua semula selepas telah lama tidak bersua muka, untuk mengukuhkan semula hubungan yang hampir runtuh. Dan kita janganlah lupa yang berada di rumah, iaitu keluarga kita. Jadi terbuktilah bahawa bulan Ramadan ini mementingkan kualiti hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, keluarga, kawan-kawan dan masyarakat sekeliling. Betul tu Jufri. Jika kita fikir tentang berbuka, kita perlulah mengutamakan keluarga kita dulu, iaitu ibu bapa, adik-beradik dan juga atuk nenek. Jadi, saya faham jika kita ingin berbuka puasa dengan kawan-kawan, tetapi kita juga perlu mengutamakan ibu bapa kita dulu, sebab kita pun tak tahu bila kali terakhir kita akan berbuka puasa dengan mereka. Ya, betul. Jadi baiklah, selepas mendengar kupasan daripada PPS Jufri Marzuki sebentar tadi, sedar tak sedar kita pun telah sampai ke penutup podcast kita pada hari ini. Oleh itu, jagalah kesihatan dan mula hidrakan diri pada sekarang untuk berpuasa. Saya PPS Hana Damia binti Muhammad Syamsul dari Buri TV PSS SM Saya Selangor ingin mengucapkan selamat berbuka kepada anda semua di rumah bersama-sama keluarga ataupun dengan kawan-kawan, dan semoga kita dapat bersua lagi di Ramadan yang akan datang, insya-Allah.